Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni dah sekarang dekat pukul 11. Nak dekat pukul 11. Hari ni kita dekat dekat Rawang, Emerald East. Emerald East. Okay, hari ni owner panggil kita untuk buat inspection dekat rumah dia. Sebab dia punya bil elektrik tinggi untuk bulan ni sajalah. Dia naik dalam 1,400 macam tu, 1,500, 1,700 macam tu. Okey. Yang ni saya tak ambil lagi aircon dalam rumah. Saya tak ambil lagi aircon water heater sebab saya tengok aircon dia semua aircon yang jenis lama. Lepas tu water heater dia pun saya tengok pun memang jenis lama. Lepas tu dia ada dekat sini, dekat luar ni ada satu pump untuk kolam ikan. Tunjuk kolam ikan tu. Okay, itu bukan kolam ikan tu, sorry. Itu kolam mandi lah. Kolam mandi. Tapi untuk budak-budak je lah. Okey. Rumah ni difahamkan ada 3 dB. Satu main dB. Satu lagi dB dekat level atas tu. Rumah ada 2 tingkat level atas tu. Lepas tu yang satu lagi dekat luar lah. Okey. Yang dekat luar ni, kalau kita tengok dekat sini, nanti kau zoom sikit ya. Okey, ni dia pakai kabel kuning. Kabel kuning ni kabel neutral. Sepatutnya neutral kena pakai kabel hitam. Okey, biru ni sepatutnya neutral ataupun live, tapi dia guna untuk ni lah, untuk earding. Kabel hijau. Okey, dekat sini kita tengok memang banyak kabel. Kat bawah tu ada armor kabel, lebih kurang ada armor kabel, ada 3 core kabel pun ada. Okey, ini armor kabel ataupun armor kabel ni 3 phase punya lah. Okey, sekarang ni tengok kat sini dia banyak pakai konektor. Lepas tu dia banyak pakai main sambung-sambung macam ni. Okey, kita tengok dekat sini ada 2 MCB yang dah yang trip lah, yang tak pakai. Tapi MCB lain semua kat sini, kat luar ni C32 besar ni, cukup besar C32 ni. Okey, lagi satu, ini brand Hagel. Bila kita test, sebab dia dah berkarat tau. Bila kita test, dia tak dapat dalam 410. Dia dapat 39 macam tu. Okey, sebab apa? Tengok. Dia naik tak naik? Kenapa dia dapat 230? Kenapa tak dapat 410? Bila dekat sini, okey, dia naik 410. So sebab ini kurang berkarat. Sebab yang ni kita tengok ni macam baru lagi. Kozuka ni macam baru lagi. Okey, kita tengok dia punya voltage untuk setiap phase. Okey, 242. Okey, ini macam rendah sikit sebab dia berkarat. Tak boleh ni lah. Okey, yang ni okey, 2 3. Okey. Okey. Apa yang saya nak tekan kat sini? Dia pakai MCB ELCB 300 mA. Okey. Untuk 300 mA. Okey, 300 mA. Ini dekat bahagian luar. Dekat bahagian luar ni memang terdedah dengan cuaca basah. Kalau contoh hujan dekat sini, dia kena pakai 30 ataupun 10. Okey. Selalunya kena pakai 30 lah. Sebab kat sini kita tengok kawasan sini memang kawasan basah. Lepas tu ada air. Lepas tu untuk budak, untuk cucu-cucu pakcik ni mandi, sepatutnya kena pakai 30 mA sensitif. Okey. Okey, dia pakai 300, tapi bila saya tekan, dia tak trip. Dia tak trip. So ELCB ni kena ganti. Ini pun kena ganti. Okey, yang dekat luar ni, yang berkarat tu semua lah. Kalau boleh seketul ni kena ganti juga. Okey, ELCB ni kalau dia tak boleh trip, kalau berlaku kebocoran dekat mana-mana, yang betul-betul kebocoran, dia takkan trip. Dia akan on je dia. Lepas tu bila dia on je, habis. Bila dia on je, lepas tu benda ada kebocoran, nanti secara tak langsung M dia pun akan tinggi jugalah. Sebab itu orang panggil kebocoran leakage secara senyap. Dia tak trip pun, tapi yang leakage tu jalan je. Okey. Nanti kita pergi dalam, terbaik.
kita dah jumpa satu point soket. So kita nak test sama ada dia guna DB dalam ke ataupun DB luar. Sekarang ni DB luar yang kat sana tu, dia tak trip. Okay, ESCB dia rosak. Okay, so sekarang ni saya gunakan RCD tester, ESCB tester ni yang 300 nya. 300 nya sebab dia pakai 300, sepatutnya kalau saya tekan dia akan trip, tapi dia tak trip. Okay, dia tak trip. So bermakna walaupun ada leakage dekat situ, dia tak trip. Itu pun punca juga. Bil boleh ada efek dekat bil jugalah. Okay. So saya buka yang dekat bawah tu. Dekat bawah ni adalah armor cable masuk ke dalam tanah dan dia keluar kat sini. Orang terpanggil macam centralized dia lah. Dia punya pusat agihan lah. Okey, kalau kita tengok kat situ, konektor dia berkarat. Okey, konektor dia berkarat. Lagi satu, bila konektor dia berkarat, okey, untuk info, bila konektor ataupun kabel tu dia kecil, kabel tu Cooper dia size dia kecil tapi dia panjang. Dia lebih dia memang panjang lah, dia lebih daripada 25 meter. Jadi bila dia lebih daripada 25 meter, katakan load dia adalah water heater. Water heater tu yang tempat yang kita mandi pagi tu, yang panaskan air tu, water heater ni dia punya load biasa kita tengok 6 ataupun 7 ampere, 7 amp. Okey, apabila dia pakai kabel yang panjang, lepas tu dah lah kabel panjang, lepas tu dia punya Cooper kecil, size 2.5. Dekat situ dia ada voltage drop. Bila voltage drop, M akan tinggi. Bila M akan tinggi pun boleh efek juga dekat bil. Tunjuk pump ni. Sana tunjuk. Ni adalah pump. Okey, sekarang ni load saya off. Tapi dia punya bacaan tetap dapat bacaan 0.07 lah. Ini belum on lagi. Kalau on nanti mesti bacaan dia tinggi. Okey. So dia punya bacaan 2.77. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, ini adalah DB yang kedua yang dekat luar. Tapi nak kata DB macam bukan DB. Kalau kita tengok dekat sini tak ada ESCB, tak ada main switch. Cuma yang ada MCB je kat sini. So jadi yang ni, yang lain ni saya dah trip kan. Okay, so cuma pakai sini je lampu pagar ni. Kalau kita boleh tengok sana, so ada lampu pagar sana. Lampu pagar keliling ni je. So owner yang nak. Okay. Okay, untuk yang ni, untuk MCB 1, 2, 3, ini memang dah jam. Memang dah kita nak trip kan pun dah tak boleh sebab ketat. Okay, yang ni okey lagi lah. Yang ni masih okey lagi. Tapi tak tahu dekat mana dia pakai yang ni. Yang ni pun kita tengok, ini MCB C10. Okey, C10 ni adalah lampu lah. Yang ni saya rasa, yang sebelah ni saya rasa untuk lampu yang sebelah sana. Sebab lampu sebelah sana tak menyala. Lagi satu untuk soket plug yang ni. Soket plug ini ada api. Ni saya rasa kalau bila saya dah tripkan yang ni tak adalah. Tak ada lah. So yang ni saya tak beranilah nak bagi owner guna. Sebab kalau kita tengok dekat sini, just letak macam ni je. Macam memang untuk safety tu tak ada. Atau kita tengok sini pun dah macam ada kesan terbakar. Okay, ni yes, kesan terbakar. Kesan terbakar. Lepas tu tengok dia punya pun dah berkarat. Habis semua. Ini kalau boleh, yang betul-betul yang mana yang buat dulu, sepatutnya dia kena letak atas bumbung. Dia kena letak dalam bumbung supaya tak ada air yang mengganggu dia. Ataupun dah betul lah dia buat separate, tapi dia separate DB pun dia tak ada ESCB dan dia tak ada main switch. Sepatutnya ni kalau macam ni kena letak dekat
belakang rumah. Belakang rumah yang ada bumbung. Ini memang tak ada bumbung, tak boleh nak buat apa. So yang ni kita dismantle yang mana yang boleh, dan kita biarkan satu tu je. Okey, baik. Okey, sama balik untuk DB ni. Untuk ni DB kat luar dah lah tak ada MCB, dia tak ada lagi main switch. Lepas tu tengok kabel dia luka, ada api nampak ada api. So sepatutnya dia kena trip dah. Okey, ni dia ada api tapi api dia tak kuat. So yang pakcik, yang owner ni nak cuma yang ni je. Cuma MCB ni untuk lampu yang kat ni. Lampu yang dekat sana. Lampu pagar tu lah. So saya kekalkan, yang lain semua saya cabut dan saya potong lah. Okey. Sekarang ni saya nak test, saya nak check sama ada leakage ataupun tak, walaupun DB dekat DB dalam semua kita dah off. Ini adalah DB yang pertama. Kalau kita tengok dekat sini dia bukan independent. Macam ni kamera. Okey, kalau kita tengok dekat sini dia bukan independent lah. Dia ada dekat bawah ni. Ini daripada meter TMB dekat belakang. Lepas tu daripada meter TMB pergi ke sini. Bawah kabel tu pergi ke sini. Okey, daripada bawah ni, bawah main switch 63M ni, triple ni, red, yellow, blue pergi ke sini dulu dan dia distribute dekat ruang luar ni lah. Dekat DB luar ni, kalau kita tengok dekat sini, tengok semua ni dekat bahagian luar ni semua dia ambil supply dari sini. Okey. Lepas tu kalau kita tengok dekat bawah tu ada lagi kabel kan. Kabel bawah tu dia looping lagi, dia looping pergi ke main DB dekat dalam rumah sana. So saya dah test. Kita test dulu. Tengok ada api tak ada. Bukan ada api tak ada. Tengok ada M, bacaan M ke. Okey, setakat ni tak ada lagi. Ya, alhamdulillah. Okey, tak ada. Dan yang terakhir, face pun tak ada lah. Okey, bacaan dia tak ada. Bermakna tidak menunjukkan apa-apa kebocoran lah. Cuma dia punya penggunaan sama ada pump ataupun banyak-banyak lampu yang ni kan, banyak yang sebelum ni tak tutup. So saya dah tutup kan. Okey, sebelum ni dia banyak lampu-lampu luar. Lampu-lampu luar, dia ada pump swimming pool dan dekat luar ni ada satu lagi DB kecil. So dekat situ yang sebelum ni saya datang memang ada api, lepas tu dia tak off dan ada yang pecah, ada yang mekarat, ada yang kabel pecah. Lepas tu ada kabel yang tak pakai tapi tetap ada api. So saya dah matikan. Lepas tu saya monitor lagi lah. So saya dah ambil bacaan aircon, semua nanti saya akan kira berapa dan nanti apa saya beritahu lagi. Okey, baik. Ni adalah DB. Ini bukan main DB. Main DB sebenarnya dekat luar sana. Dia sepatutnya kena buat main DB dekat sini. Tapi apa yang kita tengok dekat luar sana, dia just looping. Okey, betul. Semua ni jadi main DB. Lagi satu, kalau kita tengok dekat sini, 0. Dia pakai ESCB 0.03. 0.3. 0.3 ni 300. Okey, brand dah okey lah harga. Lepas tu 63, dia pakai main switch 63M. ESCB pun 63M. Lepas tu dekat sini ada C10, C20 semualah. Nanti saya akan buka DB ni. Untuk kali terakhir saya akan buka DB ni. Saya akan tengok apa ada dekat dalam tu, macam mana sambungan dia. Lepas tu tengok ada sambung ke tak ada. And then lepas DB ni saya akan buka DB ni saja dulu. Dan dekat atas tu saya tak buka. So DB ni kalau saya buka ada dekat luar dah macam-macam masalah lah. So dalam rumah ni saya nak tengok sama ada masalah yang dekat luar sana dia ulang balik tak dekat sini. Okey, baik. Okay, sekarang dah buka. Tapi tak ada daripada TMB kan. Okay,
Sekarang ni kita dah buka fuse, nampak ni. Fuse cutout kita dah buka. Okey, kita dah buka semua ni, tiga-tiga ni, red, yellow, blue. Tapi bila kita test kat sini, dia ada api. Dia ada api. Nampak? Nampak? Hai. Oh, tengok. Ha. Oh. Ni dekat. Nampak? Dia naik 5. So kat sini ada something wrong lah. Sepatutnya dia tak ada macam ni. So ada api. Oh memang tak ni, tapi VAC ni memang tak ni, tapi lama-lama pun cost juga tu. So kita buat hati-hati lah. Okay, terbaik.